Dalam kepala dah boleh agak. Ini saiz yang memang ngam untuk si kecil yang baru nak mula belajar kayuh. Bila angkat kotak, rasa padat dan meyakinkan. Masa belik-belik kotak, jelas tertulis 12 inch. Bila kotak dibuka, satu persatu komponen dikeluarkan. Basikal datang dalam keadaan separa pasang, jadi memang ada beberapa part yang perlu dipasang sendiri. Spana leper pelbagai saiz perlu disediakan untuk pasang komponen. Mula dengan tempat duduk, kemudian pedal, tiada kesukaran untuk dipasang. Rasa puas bila skru diketatkan satu persatu. Lepas tu, tayar depan pula dipasang. Bila pegang tayar tu, jelas nampak tayar ni jenis tebal dan lebar. Dari situ sahaja dah boleh rasa basikal ni dibina lebih stabil dan premium. Seterusnya, handle dipasang ikut penanda aras yang ada pada batang. Handle lalu diketatkan menggunakan spanar. Pegang handle, goyang sikit bagi balance dan bila dah rasa ketat, barulah lega. Bahagian brake pula antara part paling penting. Satu set brake dipasang dengan teliti. Dawai brake disambung dan dilaraskan di bahagian handle supaya tekanannya sedap, tak terlalu keras dan tak terlalu longgar. Untuk brake depan, brake pad dilaraskan betul-betul kena pada rim tayar. Masa adjust tu, kena ambil masa sikit supaya basikal boleh berhenti dengan baik dan terkawal. Lepas itu, seat belakang dipasang bersama tayar kecil yang bersambung dengan tayar belakang. Inilah roda latihan yang bantu kestabilan. Bila dah siap pasang, terus nampak basikal lengkap. Kemudian mudguard dipasang supaya nampak lebih kemas. Sebelum lupa, rantai basikal dititis dengan minyak pelincir. Bila pusing pedal, rantai bergerak lebih lancar dan senyap. Seterusnya, bakul depan dipasang. Part ni nampak kecil, tapi sebenarnya beri sentuhan yang buat basikal nampak lebih menarik dan berguna. Boleh letak botol air atau barang kesukaan si kecil bila keluar kayuh. Bila semua dah siap, tiba masa untuk test fungsi lipat. Basikal ni boleh dilipat, jadi aku cuba lipat ikut mekanisme yang ada. Bila dah lipat, aku angkat basikal tu dengan sebelah tangan. Rasa cukup ringan untuk dibawa ke mana-mana sahaja dan mudah dikawal. Lepas tu buka balik lipatan, kunci semula dan basikal kembali dalam keadaan sedia untuk ditunggang. Roda kecil di sisi belakang dipusing sikit dan terus nampak lampu menyala. Part ni memang buat basikal ni nampak lebih menyeronokkan. Bukan sekadar basikal, tapi ada elemen visual yang buat si kecil makin teruja. Akhir sekali, momen yang paling ditunggu, test ride. Si kecil naik, kaki pijak pedal, tangan pegang handle dan perlahan-lahan mula kayuh. Dengan bantuan roda latihan, basikal kekal stabil. Dari situ nampak jelas, ini bukan sekadar basikal, tapi satu alat yang bantu bina keyakinan, keseimbangan dan keseronokan dalam satu masa. Kalau kau tengah cari basikal kecil boleh lipat, tayar tebal dan elemen menyeronokkan, foldable bicycle ni memang pilihan yang berbaloi. Jangan tunggu lama, kalau stok ada, ambil peluang ni dan segera check out sekarang.